Assalamualaikum guys. Topik kali ini ialah pembahagian masa lah. Kalau anda lihat kan, Rasulullah SAW kan, masa dia pecahkan beberapa beberapa pecahan lah kan, pembahagian dia. Satu untuk diri dia sendiri kan, nombor dua untuk keluarga kan, nombor tiga untuk Allah Ta'ala kan, yang keempat untuk ummah kan, yang kelima untuk berperang kan dan sebagainya. Jadi kalau kita fikir balik kan dalam hal ni kan, memang masa kita tu bukan hanya untuk diri kita, tapi satu untuk Allah, dua untuk diri kita, pecahkanlah, tiga untuk keluarga, untuk membawa manfaat pada orang lain. Sesungguhnya hadis mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang membawa manfaat pada orang lain. So apa yang saya perhatikan sekarang ni kan, kebanyakan orang-orang zaman sekarang, Gen Z ni kan, masa yang ada tu kan, dia orang akan habiskan masa hanya untuk diri sendiri lah, untuk kepentingan diri sendiri. Kalau yang kaki game tu kan, boleh main game cari suntuk kan, tak ada masa pun nak tolong ibu bapa dan sebagainya kan. Kemudian yang kaki K-pop tu kan, tak habiskan masa dengan K-pop. Yang kaki mancing habiskan masa untuk mancing dan sebagainya. Hanya menggunakan masa untuk kepentingan diri sendiri. Itu cerita dia tuan-tuan. Ingatan kepada Allah kan, pegangan untuk solat, untuk mengaji, untuk berzikir, untuk ingat Allah, untuk membantu, untuk berkhidmat kepada orang lain, untuk jadi khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi kan. Memang sedikit lah. Ada yang saya tengok tu kan, dah terlalu dalam dengan K-pop kan, hingga 24 jam K-pop kan, dalam kereta K-pop kan, dekat luar kereta duk tengok drama Korea dan sebagainya kan, 24 jam kan. Maknanya syaitan berjaya kan melarikan, memesongkan akal fikiran daripada ingatan kepada Allah kepada K-pop. Kemudian ada pula yang yang PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox dan sebagainya, yang main game, yang main PUBG, yang main Dota, yang main ML dan sebagainya kan. Dah 24 jam pula, itu je habis masa dekat situ. Inilah yang berlaku tuan-tuan puan. Saya pun tak tahulah apa nak jadi dengan budak-budak zaman sekarang kan. Ini bila dah masuk dalam sangat tu kan, yang dah kaki TikTok tu, hari-hari tengok TikTok ada 24 jam kan, hingga semua benda tak buat, rumah tak berkemas kan, diri sendiri pun tak betul, bilik tak berkemas kan. Yang masalah dia kan, kat luar kan main macam cantik, tapi kat rumah bersepah kan, bilik macam siamang. Tuan-tuan puan kan, inilah yang terjadi akhir zaman ni kan. Fikir-fikirkanlah, semoga kita dijauhkanlah daripada semua-semua perkara tu. Wallahu alam. Itu saja cerita FYI hari ni. Assalamualaikum. Bye.